Rekod lah. Okey, kita dah lihat paper 1. Paper 1 banyak dah lihat bagi mereka yang baru masuk. Paper 1 atau kertas 1 saya dah ajar semua. Satu, fungsi, saya tulis bahasa Melayu lah, ataupun function. Nombor 2, fungsi. Nombor 3, fungsi yang dah ajar. 4, SOR, POR, persamaan kuadratik, sebagainya. 5, CTS, completing the square, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. 6, julat atau range. Julat sudah belajar. 7, indices atau index sudah ajar. 8, log sudah ajar. 9, janjang atau progression yang melibatkan huruf. Kalau AP kita tolak, kalau GP kita bahagi huruf. Soalan 10, janjang iaitu mewujudkan dua persamaan exit. Dia adalah minus, melebihi adalah bermaksud tolak. Persamaan serentak. 11, ayat janjang ini tak ajar, ataupun infinity, yang A per 1 tolak R, infinity. 12, hukum linear, linear law. 13, pembezaan. 14, pembezaan antara integration, pengamiran. 15, pembezaan pengamiran, yang mana fungsi sudah ajar. Pembezaan 3 batang, using a formula, guna formula. 16, Selasa malam semua saya beritahu. Nanti Selasa malam petang ada koordinat geometri. Koordinat geometri. Koordinat geometri yang mana main punggung, ada locus perpendicular. Ini 17, koordinat geometri. Ini yang perpendicular, serenjang M1 dan M2 sama dengan negatif 1. Main punggung, locus pakai formula jarak. 18, trigo, saya dah ajar. Trigonometri yang solve, selesaikan yang 4 langkah. Langkah pertama cuci tahi, general form, main kawasan, AS tu yang mana theta, semua itulah trigonometri. 18 soalan. Ini tajuk-tajuk yang dah ajar, tapi sebenarnya 17 soalan saya dah ajar. Lagi ada apa-apa tertinggal? Ada apa-apa yang tertinggal? Ada apa-apa yang tertinggal? Tak ada? Ini paper 1. Persamaan serentak paper 2. Koordinat geometri sudah. Engkau tak masuk kelas, apa saya boleh buat? Semua dah. Semua dah. Ini yang setakat ini saya dah ajak. Ini yang setakat ini yang saya dah ajak. Ini yang setakat ini saya dah ajak. Kalau kau tengok video ke tak tengok video, itu suka tinggal lah. Setakat ini saya dah ajak 17 soalan. Walaupun ada 18, tapi saya anggap 17. Saya anggap 17 sebab soalan nombor
11 saya tak ajak. Ini saya tak ajak. Yang ayat saya tak ajak. Janjang. Yang lain semua saya dah ajak. Ini dah ajak. Sekarang kita sambunglah. Soalan nombor 19. Saya ajak vektor. Soalan nombor 20. Vektor. Kita belajar vektor 2 soalan. Vektor 2 soalan. Satu soalan yang ada gambar rajak. Satu vektor yang melibatkan gambar rajak. Lepas ni saya nak ajar vektor. Satu yang melibatkan gambar rajak. Macam paper 2. Hampir sama. Kedua ialah kolilinear. Kolilinear yang ada bracket, lambda bracket. Sebab ini kertas satu. Boleh guna kaedah matrix. Selari sama. Lepas tu unit vektor. Unit vektor ialah atas ialah vektor, bawah ialah magnitude. Unit vektor kena tahu magnitude, apa benda magnitude ini kena tahu. Ni ini unit vektor selari segini ni. Okey. Hukum ini dah, semua dah. Okey, kita tengok sekarang. Kita tengok sekarang soalan melibatkan gambar rajak. Kertas satu. Okey, cuba. Okey, cuba kertas satu soalan. Dapat? Dah, kertas satu, soalan nombor 18 dan 19. Satu soalan vektor akan keluar berkaitan dengan diagram, gambar rajak. Maka bila berkaitan dengan gambar rajak, kita buat maka saya ajar. Sebab saya tahu anda boleh faham. Bahan ada. Bahan semua sebenarnya dah hantar lama. Saya dah hantar lama tau. Tapi nak juga bahan. Oh, tak ada gambar rajak. Bahan semua sebenarnya dah hantar lama. Bahan semua sebenarnya dah hantar lama. Tapi nak juga, apa boleh buat? Soalan ramalan. Sekejap saya ambil. Sebenarnya bahan yang sekarang ni semua saya dah hantar. Kamu punya Telegram macam tai ke? Vektor. Okey dah. Okey dah. Kita tak nak buang masa. Sekarang saya nak ajak. Pertama, bila soalan SPM nanti keluar berkaitan dengan gambar rajak. Langkah pertama, tengok AB adalah, ini dua soalan tahun ni lah. AB, letak AB ialah 15A. Mula-mula label macam biasa.
macam kertas 1. Kertas 2. AD ialah AD adalah 10B. Macam kertas 1. Ini AE 3. AE 3. AE 3. EC 2. EC 2. Maka berapa jumlah semua? 5. 3 tambah 2, 5. Letak anak panah. Letak anak panah. Padam ini letak 3/5. Letak 3/5. Minta maaf. 3/5 AC. Ini 2/5 AC. Kena ambil keseluruhan. Okey, sekarang dah ini memang keluar soalan berbentuk gambar rajak. Sekarang jawab soalan pertama. AC. Okey, AC. AC ialah bila ini adalah ini dengan ini sama. 10B. Maka apa? AC ialah AB tambah BC. Maka AB adalah 15A. Letak ombak tambah 10B. Letak ombak. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Tolong tahun ni keluar. Soalan berbentuk gambar rajak. Soalan kedua BE. BE. Dia macam paper 1. BE. BE apa? BE. BA tambah AE. Boleh tak? BE ialah BC tambah CE. Boleh. Ikut suka hati kau. BA, arrow lawan. Negatif 15A. AE tambah ini 3/5. 3/5 AC. AC. Maka jawab. Negatif 15A tambah 3/5. Okey, AC sudah jawab di sini. 15A tambah 10B. Minta maaf, negatif 15A expand. Tambah 9A expand. Tambah 6B. Ini negatif 15, negatif 6A tambah 6B. Ini jawapan dia. Tolong. Itu jawapan dia. Saya lajukan. Saya sedang mengajar soalan nombor 18. Kalau tak keluar maki amun. Kita sedang belajar vektor yang melibatkan gambar rajah. Bila vektor berbentuk gambar rajah, label vektor, label nisbah. Dan menjawab. Kenapa tak nak tu? Ombak tidak memainkan peranan. Minta maaf. Ombak tidak memainkan peranan. Kalau you lupa letak ombak, tak ada, dimaafkan. Saya beritahu ombak. Yang penting kamu tahu cara nak menjawab. Cikgu saya pakai BC tapi tak dapat jawapan sama. Kalau kau pakai BC, ini adalah berapa? 10B. Kamu dapat 10B. Ini akan jadi macam ni. BE saya ajar BE sama dengan BC tambah CE. Di sinilah kita cuai. BC ialah 10B. Ini EC ialah, minta maaf, CE ialah negatif 2/5. Dia akan jadi negatif. AC. Dia akan jadi negatif. You tak dapat jawapan sebab you lupa letak negatif. You tak dapat jawapan sebab you lupa letak negatif. Ya, boleh, boleh. 6B tolak 6A boleh. Memang sama. Jawapan dia memang sama. You bergerak macam mana pun sama jawapan. Saya sedang mengajar soalan nombor 18 dan 19 vektor. Soalan berbentuk gambar rajah. Ini tak ada gambar rajah. Cuba buat 2 soalan. Cuba buat. Ambil masa. Cuba.
Dah. Saya boleh ajar atau tunggu? Dia dua soalan. Satu berbentuk gambar ajar. Kenapa 3/5? Ini soalan yang bagus. Kena kembali ke soalan tadi balik. Kenapa 3/5? Bagus soalannya. Dia ratio. Dia tengok ratio. Ini ratio dia AE 3. Ini batang dia AE ialah 3. Dia bagi tahu AE 3. Tolong dengar. Ini penting soalan gambar ajar. EC 2. EC 2. Maka batang dia, telur dia, ini namanya telur. Ratio ni, nisbah ni kita panggil telur. Ada berapa biji telur semua? 3 tambah 2, 5. Maka bila 3 tambah 2, 5, dia jadilah ini 3/5. Per 5 keseluruhan AC. Ini tadi telur dia 2. Maka 2/5 AC. Dia mesti, huruf ini mesti ambil panjang keseluruhan. Dia mesti ambil panjang keseluruhan. Minta maaf. Okey, cuba ini saya ajarlah. Okey, dia bagi tahu mana soalan A. U tambah V, U tambah V. Cari nilai bagi cari nilai K bagi setiap kes. Ada 2 kes. 1, 2, 3. Ada 3 kes. Setiap kes tu cari jawapannya. Maka ini kes pertama saya ambil. Kes pertama U tambah V sama dengan negatif I tambah 9J. Saya nak ajak ketiga-tiga kes sebab mana-mana satu akan keluar dalam periksa. Saya lebih suka kaedah matriks. Ini negatif 1, 9. Kaedah matriks adalah kaedah yang terbaik. Ada orang cakap kaedah matriks tak boleh guna. Itu kertas 2. Kertas 1 sukati. Ini K atas 2. V 6, 7. 6, 7. Maka ambil jawapan atas. Maka K tambah 6 sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 7. Itu jawapan kes pertama. Ini kes yang pertama. Mana-mana satu akan keluar. Sebab tu saya bagi 3-3. Saya bagi 3-3. Kalau soalan macam ini, inilah caranya. Atas ialah I, bawah ialah J. Atas ialah I, bawah ialah J. Negatif 1 I, tambah ini negatif 1, 9. Kenapa aku pilih atas? Ini kaedah matriks. Kamu pernah belajar dalam matematik. Ambil atas saja, bawah tak guna. Okey, ini padam. Harap faham apa? Okey. Okey, ini habis. Kalau anda kata keluar ini selari, maka dia bracket lambda bracket. Dia bracket lambda bracket. Ini ambil K2. K2. Lepas tu ambil ini 6, 7. 6, 7. Dia cakap U dan V adalah selari. Ini lambda. Ambil atas dulu. 6 lambda sama dengan K. K sama dengan 6 lambda. 1. Ini 7 lambda sama dengan 2. 7 dan lambda sama dengan 2. Yang ini boleh selesai. Lambda sama dengan 2/7. Bawah 2/7 letak di sini. K sama dengan 6 kurungan 2/7. Jawapan dia ialah 12/7. Ini jawapan K. Sebab kita tak tahu SPM keluar mana. Maka kalau keluar macam soalan A, jawapan dia macam tadilah. Kalau keluar selari, jalan kerja dia macam inilah. Jalan kerja dia macam inilah. Jalan kerja dia macam inilah. Ya, selari dengan segaris sama. Kolilinear sama. Dia sama aja. Sama.
Sama sama. Apa masalah? Bukan. Hari ini kita bukan belajar soalan SPM sebenar. Saya cakap soalan ini SPM vektor keluar 2 soalan. Satu soalan ni ada gambar aja. Tadi saya dah bagi. Satu lagi soalan macam ni, macam tengah buat ni. Macam ini dia kemungkinan akan keluar macam ini. Kemungkinan akan keluar macam ini. Kemungkinan akan keluar macam ini. Kita tak tahu. Kita tak tahu dia akan keluar macam mana. Maka kita sedang belajar semua alam. Kalau keluar macam atas, hanya tukar kepada kaedah matriks saja. Yang bawah ni kalau selari atau segaris lambda. Kan masa paper 2 kan saya dah ajar. 2 punggung, 3 punggung, lambda punggung. Orang yang bertanya soalan ini mesti tak pernah masuk kelas. Hari ini baru wujud. Okey, lupakan. Okey, yang kedua ini. Yang ketiga, U sama dengan V. Ini adalah magnitude. Apa maksud magnitude? Square root U. Ambil K. K kuasa 2 tambah ambil 2. 2 kuasa 2 sama dengan square root V. 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Kuasa 2. Lepas tu square root ini dengan square root ini boleh potong. K kuasa 2 tambah 4 sama dengan pakai kalkulator 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 85. K kuasa 2 sama dengan 81. K sama dengan square root 81. Ramai rakyat Malaysia cuai di sini. Dia pergi tulis 3. Salah. Tambah tolak 9. Di sinilah. Saya cakap tajuk indeks log saja tak boleh tambah tolak. Tajuk lain semua kena tambah tolak. Tambah tolak 9. Ini 3 alam. Catat. Salin. Ini vektor keluar 2 soalan. Saya sedang mengajak soalan yang ini. Soalan pertama, soalan pertama amat senang U tambah V sama dengan negatif I tambah 9J. U ni tukarlah kepada metrik tambah. Soalan pertama ni senang kalau keluar. Kedua ini dah IJ terus tukar letak satu metrik. Tengoklah U. Ni U. Siapa atas? K atas. 2 bawah. Ini apa? V. Ini V. Siapa atas? 6, 7. Ini negatif 1, 9. Sekarang nak nilai K. Ambillah yang atas. K kan atas. K kan atas. Ambillah atas. Bawah tak payahlah ambil. K tambah 6 sama dengan negatif 1. K sama dengan ini tambah bawah sana. Negatif 1 tolak 6. Negatif 7. Itu jawapan untuk A. Saya dah cakap dia akan keluar mana-mana satu. Saya tak cakap SPM keluar 3-3. Kalau you faham sendirilah. Kau tanya soalan yang saya nak cakap apa kategori tak tahu. Jawapan kau tengok jawapan dia tambah tolak 9. Kau boleh tanya kalau saya jawab 9 macam mana? Fikir sendirilah otak. Dia 2 jawapan, 2 markah. Kalau kau jawab 9 je, 1 markah lah. Yang itu yang kau tanya. Okay, apa? Matrix method can using to find the
Yeah, from 8:30 until now, for this method, I using a matrix method. Saya menggunakan kaedah matrix. Tadi saya cakap apa? Janganlah benda yang sama korang tanya-tanya, tak pergi ke soalan lain. Saya cakap apa? Kertas 1 kita nak dapatkan jawapan. Kertas 2, kaedah matrix tak terima. Tapi masa saya ajar kertas 2, saya dah ajar. Saya tulis kaedah metrik, bawah dia saya buat jalan kerja. Semua dah ajar. Mereka yang tak pernah tinggal kelas saya, dia tahu. Ini yang main masuk. Hari ni aku free, aku masuk. Nanti tahulah SPM nanti besok. Hari Rabu. Siapa yang senang, siapa yang susah. Nanti kita tengok bila SPM. Habis ya? Dah habis. Ini masih soalan kedua. Cuba kena rajin lah. Dia bukan masalah takut. You rajin, you berjaya. You malas tapi takut. You malas tapi takut. Buat. Sambil buat kita mengumpat. Memang you takutlah. Dia beza tau. Orang yang kita yang tiap-tiap hari buat kelas, nampak admin susah bila jawab exam. Macam mana orang yang jarang-jarang buat kelas? Lagilah susah. Itu kelebihan orang yang rajin dengan orang yang tak rajin. Tak apa. Dah nak habis dah. Daripada pagi saya buat kelas. Ni jawab. Masih vektor soalan nombor 18, soalan nombor 19, 2 soalan akan keluar. Okey. Senang je. P dan Q adalah selari. Maka letaklah lambda bracket. Okey, dia tajuk ni apa kelebihannya? Sudah ada ini n tolak 4 lagi apa? 2n tambah 1 lagi negatif 14 negatif 6. Okey, ini cari nilai n. Pandai-pandailah kamu cari. Kalau saya, nanti saya ajar. Kalau saya ada cara lain. Tapi sebab ini kertas 1. Kalau kau buku teks, kau akan ikut macam ni. Negatif 14 lambda sama dengan n tolak 4. Ambil atas saja. Lambda sama dengan n tolak 4 per negatif 14. Belum lagi. Baru main atas. Sekarang main bawah. Negatif 6 lambda sama dengan 2n tambah 1. Ni. Negatif 6 lambda sama dengan n tambah 1. Gantikan lambda ini, gantikan lambda. Negatif 6. Gantilah n tolak 4 per negatif 14 sama dengan 2n tambah 1. Minta maaf, tolak dengan tolak, potong, ini darab. Maka saya buat di atas, tolong ini persamaan serentak lebih kurang. 6 darab n. 6n. 6 darab 4. Tolak 24 sama dengan 14 darab 2. 28n. 14 darab 1 tambah 14. 6n tolak 28n. Sama dengan 14 tambah 24. Ini persamaan serentak. Okey. Lepas tu ini negatif berapa? 22n sama dengan 38. N sama dengan, you ambil kalkulator bahagi. Ya, negatif 19 per 11. Itu jawapan dia. Negatif 19 per 11. Itu jawapan dia. Okey. Siapa yang bijak,
Sebenarnya tak payah buat macam ni. Siapa yang bijak, pahamkan selari. P dan Q selari lambda. Maka N tolak 4, 2N tambah 1. Kita wujudkan lambda, negatif 14, negatif 16, negatif 6. Siapa yang bijak, buat cara saya. Oleh kerana dia nak nilai N di dalam, ini lambda buang. Darab silang. Darab silang. Bermaksud bila darab silang apa kita buat? Negatif 6 kita darab dengan ini. Negatif 6 darab N tolak 4 sama dengan darab silang. Negatif 14 kurungan 2N tambah 1 darab silang. Jawapan dia sama. Negatif 6N tambah 24. Ini darab silang negatif 28N. Darab silang negatif 14. Boleh darab silang. Jawapan dia N ialah last kali negatif 19/11. Jawapan dia sama. Boleh. Guna kalkulator boleh. Boleh. Tapi buat jalan kerja macam ini. Lepas tu guna kalkulator. Boleh bang. Boleh. 2 soalan minta maaf. Ini gambar aja. Cuba buat. Cuba buat. Coba. Dah. Saya tak nak buang masa. Siapa yang sedang menjawab A square root, ya. Bagus, ada yang faham. Modulus ini bermaksud, ini tak ada masalah. Dia arrow naik atas. Dia CO. CO ialah, kalau kita belajar, magnitude ini bermaksud square root. Maka dia nak CO. Dia mula-mula ini arrow dia apa? Arrow dia naik atas. Kita nak apa? CO. CO ialah 1, 2. Negatif 2 kuasa 2 tambah. Lepas tu apa? 1, 2, 3, 4. Negatif 4 kuasa 2. Harap faham, saya tengah mengajar square root 4 tambah 16 square root 20. Siapa buat ini betul? Tapi kalau boleh elakkan buat ini, terus pakai kalkulator. Square root 20. 4.472. Ini jawapan dia. Mungkin ada pelajar yang cakap kenapa? Sebab sekarang ni SPM bahaya tau. Square root 20, takut skema dia buat macam ni. Square root 20 ialah 4 darab 5. Square root 4 ialah 2 square root 5. Baik, daripada kau fikir-fikir benda-benda macam ni, terus keluar tekan kalkulator. Lebih bijak. Harap faham magnitude ialah, dia punya formula magnitude ialah A square tambah B square. Tolong hafal benda ni. Sekarang cuba jawab yang kedua.
Nilai 4 kenapa negatif? Kenapa negatif? Dari sini nak sini, dari sini nak sini, dia mesti bergerak ke sini. Negatif 2. Lepas tu turun dia turun bawah. Ataupun dari sini O. Daripada O. Daripada O nak pergi sana. Okey, macam mana nak jawab? Minta maaf. Dari sini ke sini kita belajar ini 2, ini 4. 4. Ini 2, 4. Kalau ini kan bila turun bawah, macam mana nak terang dekat ni ya? Kita lukislah baru nampak. Kita lukislah baru nampak. Okey, kita lukis ya ini. Kita lukis ini. Lepas tu ini naik atas ni. Ini OC. Sekarang CO. CO. Negatif ni boleh abaikan. Negatif CO. Maka ini adalah CO. CO ini adalah negatif 4. Ini adalah negatif 2. Pakai square root terus dapat jawapan. Cuba buat yang kedua. Ya. Cuba buat sekejap saya nak tengok ini. Jawapan betul. Ini negatif negatif CO. Negatif CO mula-mula baca CO. CO ialah 1 2. 2. Lepas tu 1 2 3 4. Negatif 4. Negatif 4 2 negatif, maka negatif 2. Ini jawapan pertama. Lepas tu ini negatif jadi 4. Betul. Maka square root negatif 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Sama juga jawapan dia 20. Jawapannya sama 4 berapa. Itu jawapannya sama. Betul. Teruskan. Jawapan betul full mark. Sebab ada orang nak belajar juga. Dia nak belajar ilmu kan. Dia tahun depan SPM kan. Sekarang lihat ini. Lihat yang ini B. Kan dah cakap paper 1, kau buat apa-apa pun jawapan paling penting. Tapi buat. Cuba buat B cepat. Masa tak ada. OC. Mana OC? OC adalah K. OD adalah J. Dia nak CD. Macam mana CD? CD adalah CO tambah OD. CO ialah negatif K tambah J. Ini jawapan dia lah. Itu jawapan dia. Cuba buat. Saya padam Teruskan soalan ini. OE. Macam mana cari OE? Dah dapat lah. OE kena sambung batang. OE kena sambung batang. Macam inilah sambung. 2 lepas tu baru turun. Maka dia jadi 2. 2 apa ni? J. Ini K. Apa jawapan dia? OE adalah apa? OE adalah 2J tolak K. Itu jawapan dia. Harap faham apa sedang saya ajak. Okey, kenapa tak dapat? Dia kena pakai otak bang. Dan sekarang ni dia nak OE. Saya tengok macam mana nak bentuk OE. Saya tengok ini boleh sambung 2 kali. 4 kotak, ini pun 4 kotak. 4 kotak. Dapatlah 2J. Lepas tu saya terus sambung ke bawah. Kenapa sambung ke bawah? Sebab ukuran dia sama. 1, 2, 3, 4. 4.
Maka ini dapat J. 2J lah. Ini dapat K. Tapi dia punya arrow naik atas. Maka O, E ialah O, ini letaklah X. OX tambah XE. Maka 2J tolak K lah. Cuba. Kenapa 2J? Kan kamu dia nak sebenarnya kau tengok dia nak apa OE, dia nak ukuran OE. Macam mana nak cari OE? Maka dia kena bentuk 2 kali J, 2 kali J baru dia boleh turun. Dia mesti kena pakai OC punya ukuran dengan OD punya ukuran. Maka J kena 2 kali baru boleh turun. Bukan main suka-suka turun. Cuba. Tak. Biji. Ini tak ada. Kita habis vektor. 2 soalan. Itu je vektor dia. Kita lihat satu lagi vektor sekejap . Kita lihat vektor lagi satu. Lepas tu kita tutup tirai. Vektor kertas 1 minta maaf. Vektor kertas 1. Baru soalan nombor 19 minta maaf. Soalan nombor 19 kertas 1. Mana kita tu ni? Ya, ini kita tu. Okey, cuba. Cuba buat. Ini mesti ada yang tanya. Tak, vektor tak ada kebat. Vektor soalannya macam biasa. Dia kebat tak ada. Admax nama pun kebat. Yeah. Okay, dah. Boleh jawab? Tak payah buat semua. Buat mana yang keluar saja. Kertas 1. Saya ajak, beritahu. Tak tahu buat, beritahu. Kalau tak tahu buat, beritahu. Dah. Okey. Kita tak nak buang masa. Ada yang dah jawab? Kan saya cakap dia SPM besok.
Keluar dua soalan. Satu soalan yang berbentuk gambar aja. Dia sama macam kertas 2 kita belajar. Satu lagi macam ini. Yang sedang saya tulis ini. Macam ini. Maka ini boleh guna kaedah matriks apa? 3 bracket tambah U bracket sama dengan 17, 24. Okey, V ialah apa? Ini 4 T tambah 2. Apa tu U 5 9. Okey, ini kaedah matriks. Sekarang dia nak apa? Nilai U. Ambil yang bawah lah. Ambil yang bawah aja. Ambil bawah. T dekat bawah. Maka 3 T tambah 6. Yang atas jangan layan. Ambil bawah aja. Tambah 9 sama dengan 24. 3 T sama dengan 24 tolak 15. 3 T sama dengan berapa? 9. T sama dengan 3. Itu jawapan dia lah. T ialah 3. Yang pertama dapat 3. Okey, dah habis. Yang pertama dapat 3. Ini keluar ya, tolong. Ini satu soalan. Yang tadi itu satu soalan. Ini habis. Saya lajukan. Ini, yang ni lain pula. U dan V adalah selari. Maka buatlah lambda. Kalau ada perkataan selari, lambda. Lambda. Maka ambil apa? U. 5, 9. Ini 4 T tambah 2. Okey. Kamu nak buat metode yang saya ajar tadi ke atau nak buat macam biasa? Ya, nak buat macam biasa. 4 adalah lambda. 4 lambda sama dengan 5. Yang atas saja. Darab 5. Lambda sama dengan 5/4. Ini bukan jawapan. Ambil bawah. Lambda kurungan T tambah 2 sama dengan 9. Ambil lambda ganti. Ganti. Berapa? 5/4. Ganti. T tambah 2 sama dengan 9. Ini 4 kita darab. Ini atas darab atas. 5T tambah 10 sama dengan 36. Yalah, 9 dan 4, 36. 5T sama dengan 26. 36 tolak 10. T sama dengan 26. 26. 26. Oh, letak warna putih pula. 26/5. Itu jawapan dia. Tolong. Tak keluar. Soalan A tadi jawapan apa ya? Saya pergi dapur. Ya, aduh. Pergi dapur. Pergi dapur ke pergi toilet? Okey, kalau kaedah, kalau kertas 2 guna kaedah mana? Sebab dia macam ni. Ini kertas 1. Mungkin you tak masuk kelas admin masa saya ajar kertas 2. Kertas kedua, you guna cara ini juga. You guna cara ini juga. Cara matriks. Tapi bila tulis, cara ini kena dekat sini, kena tulis cara vektor. Macam biasa. Dia kalau IJ macam ni kan. Ini kalau I, maka kena tulis. 5I, contoh tambah 9J. Ini 4I tambah kurungan T tambah 2J. Macam tu. Kalau kertas 2. Kalau kertas 1 sekarang, kita ini terus tulis jawapan. Tapi kalau kertas 2, kena tambah benda ini dekat bawah. Tapi kita masih guna matriks. Masih guna kaedah matriks. Gila. Okey, cuba. Cuba ambil masa. Vektor 2 soalan. 19 soalan. Maka bila dah 19 soalan, hari Selasa kita akan buat kelas. Hari Selasa kita akan buat kelas pukul 5.30 sampai pukul 10.30. Hari Rabu exam jangan lupa. 5.30 sampai 10.30. Tak ada rehat. Sembayang masa itulah rehat setengah jam. Rehat setengah jam untuk makan, minum ke apa-apa. 5.30 sampai 10.30. Pada hari Selasa. Selasa tak ada kimia. Selasa ada kimia. Sebab tu kita mula 5.30. Selasa ada kimia.
Rabu kita punya admits. Esok kamu ada kimia kan? Kamu mesti nak belajar sekolah kelas tambahan lah, apalah banyak. Kimia pun subjek kena baca juga. Admits soalan semua dah bagi dah. Admits semua saya dah bagi dah soalan daripada mula. Kau hanya tengok video, tengok aja. Sekarang ni sebenarnya setakat hari ni dah A+ tau. Kalau siapa yang ikut. Sebab nanti saya akan buat ulasan last sebelum tutup tirai nanti. Sebenarnya dah habis dah A+ dalam tangan dah kalau kau ikut apa yang kita belajar. Sebab dari hari ni pagi kan, kita mau buat masa A tambah B sama dengan lambda J. A tambah B selari dengan J. Bracket tambah bracket sama dengan lambda bracket. A, K 4, B -3, -2. Lambda apa? J ialah apa? 0, 1. Sebab ada J kan, J dia 1 lah. 0, 1. Dia nak value apa? Dia nak value K. Mau ambil mana? Mau ambil atas ke mau ambil bawah? Mau ambil atas ke mau ambil bawah? Atas kan baru cantik. Ambil atas. K dekat atas. Maka apa? K tolak 3 sama dengan 0. 0 dalam lambda 0. K sama dengan 3. Ini memang K bar. Tapi kesian 2 markah saja. Kenapa 0 dan 1? Siapa boleh tolong? Kenapa 0? Sebab kaedah matriks. Kalau KI tambah 4J, KI tambah 4J, atas K, bawah J. Atas K, bawah J. Dia bagi tahu J saja. I ada tak? Tak ada. Maka I kosong lah. I ada tak? Tak ada. I kosong lah. Sebab I tak ada. Ini cara dia. Ini kertas. Biasalah. Okey, cuba buat unit vector. Dah. Okey, kita tak nak buat masa. Ambil ini. Saya buat dekat sini. Sebab ini adalah 2 soalan. 3 bracket tambah bracket. 1, 3. Negatif 12. 3. 3, 9. Tambah negatif 12. 3.
pakai kalkulator 3 tolak ini negatif 9. 9 tambah 3, 12. Ini vektor. Dia nampak unit vektor. Unit vektor adalah 1 per, buat dekat tepi, negatif 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Last kali square root. Unit vektor kena ada magnitude. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Square root dapat 15. Maka 1 per 15. Lepas tu ini letak sebelah. Negatif 9, 12. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Atau ada rakyat Malaysia, dia nak kembang. 1 per 15 darab negatif 9. Dapat negatif 3 per 5. Lepas tu 1 per 15 darab 12. Boleh. Ada orang tanya, boleh kah? Boleh, memang boleh. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini namanya unit vector. Biarpun betul. Tak payah, dia tak cakap dalam bentuk unit apa. Kau biarkan dalam bentuk matrix. Kalau dia bagi bentuk dia, kalau soalan dia matrix, jawapan biar matrix. Kalau soalan dia IJ, jawapan mesti IJ. Itu paper 1. Kalau soalan dia matrix, jawapan mesti dalam bentuk matrix. Kalau soalan dia dalam bentuk IJ, jawapan dia IJ. Tolong 2 soalan. Okey, cuba buat ini last. Bukan last, saya nak terang sikit pasal persediaan kamu. Tadi kan nak bagi tulis jawapan, korang macam tak nampak lah. Tadi kan saya dah bagi jawapan. Ni jawapan. Negatif 3 per 5, 4 per 5. Boleh, ini pun boleh. Cuba buat ini. Okey, kalau anda kata kalau keluar soalan macam ini, sebiji macam ini, tidak selari, tak payah buat apa-apa, P tolak 4 sama dengan 0. Kena buat macam ni. P sama dengan 4. 1 markah. Ini Q tambah 5 sama dengan 0. Q sama dengan negatif 5. Ini 2 markah aja. Kalau keluar ini. Tolong hafal. Mana tahu kita benda yang tak pernah belajar tiba-tiba keluar dalam SPM. Jadi ini semua benda yang tak pernah belajar lah. Ya, sama dengan 0. Dia tak kira. Kalau adakah, tak adakah, dia memang sama dengan 0. Dia cakap A dan B. Apa saja yang berada sebelah vektor A, sama dengan 0. Apa saja yang berada sebelah B, sama dengan 0. Ada kalanya dia buat macam ni. P tolak 4, A sama dengan Q tambah 5, B. Sama juga. Kalau macam itu. Sama juga. Ambil ini sama dengan 0. Ambil ini sama dengan 0. Sama. Okey, sabar. Lagi sikit. Ini yang satu lagi soalan gambar aja. Ni soalan ni saya dah hantar, buat aja. Ini bagus juga soalan dia. Okey, coba. Tak payah pindah. Q tambah ni sama. Ikut je apa yang disebut. Okey, cuba buat. Cuba buat.
Ya, kita jawab. Harap boleh jawab. Ini kebat pun boleh terima. Ini adalah selari. Bermaksud 4, 6 sama dengan lambda. M tolak 1, 3. Okey, belah mana yang you rasa boleh selesai? Ini 3 lambda sama dengan 6. Lambda sama dengan 2. Belum lagi. Dia nak value M. Maka ambil atas. Lambda bracket M tolak 1 sama dengan 4. Ambil lambda 2. 2M tolak 1 sama dengan 4. Ada orang dia expand. Ada orang dia pandai. Dia tak mau expand. Pindah sana bahagi 2. 2. M sama dengan 3. Itu. Ya, lambda lah. Dia kan selari ada anak panah. Ada selari anak panah. Okey. 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 Kalau dah bagus, ada kan? Kalau dah bagus, ini kalau dah bagus saya ajar. Kalau dah bagus saya nak kira markah untuk kamu besok buat ulang kaji. Kamu buat balik apa yang saya hantar. Latihan. Latihan yang saya hantar. Sebenarnya kalau you tengok, saya bagi markah ya. Fungsi 3, 2 markah. Kita dah tahu berapa markah kita dah berjaya. Fungsi 2 markah, ini 3 markah, ini 4 markah. S1 4 markah, ini 3 markah, ini 4 markah. Ini 3 markah, ini 4 markah. Janjang 4 markah, ini 4 markah. Ukur linear 4 markah, pembezaan 4 markah, kamil 4 markah, beza 4 markah, koordinat 4 markah, koordinat 4 markah, trigo 4 markah, vektor 3 markah, 4 markah. Tengok berapa markah kita dah berjaya. 2, 4, 9 tambah 8, 11 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 4 tambah 3 tambah 3. Ya, 70 markah. Setakat ini kita dah belajar kertas 1 70 markah per 80. Saya belum ajar normal soalan nombor 1 SPM tahun ini. Normal belum ajar. Saya belum ajar probability soalan nombor 2 SPM. Ini kan saya cakap soalan nombor 10. Function. Tapi tak apalah, apa-apa pun. Soalan nombor 2. Yang belum saya ajar. Statistik. Statistik saya belum ajar. Soalan nombor berapa tak tahu. Tapi statistik tak ajar. Lepas tu C. Combination. Pilih atur. Gabungan. Belum ajar. Ini belum ajar. Ini belum ajar. Ini belum ajar. Ini. Ini 1 minta maaf, 2 belum, 3 belum, 4 belum, 5 belum adalah binomial. Tadi normal, binomial belum. Belum. Lagi apa belum? 6. Lagi apa? 1, 2, 3, 4. Lagi apa belum? Statistik belum. Statistik belum. Statistik belum. Probability normal belum. Normal belum. Probability belum. Combination belum. Binomial belum. So ya, sukatan membulat last. Ya, sukatan membulat yang pi ini senang. Ini nanti saya ajar. Mungkin tengoklah besok ke atau apa. Sekurang-kurangnya mereka yang ada chemistry boleh tengok lepas tu video. Kan? Sekurang-kurangnya tidak rugi. Okey, sukatan membulat ini. Tapi kalau you belajar apa yang belajar ini semua buang dalam tong sampah, 70 weh. Weh, tak pernah dalam hidup kau dapat. Ini kenapa saya tak ajar sebab dia boleh pelik.
Buat apa pernah belajar soalan tak boleh jawab? Sukatan boleh, statistik susah. Maka itu niat saya lah. Kalau kamu dapat 80 pun, faham Harap faham. Bila pergi ke kertas 2, soalan pertama dah ajak. Soalan nombor 2 dah ajak. Soalan nombor 3 dah ajak. Soalan nombor 4 dah ajak. Soalan nombor 5 dah ajak. Yang ini saja markah dia nanti. Bahagian B, hukum linear tak ajak. Tapi saya akan ajak. Itu senang. Integration tadi dah ajak. Pengatur cerai linear dah ajak. Ini dah 20 markah. Ini dah 20 markah. Index number dah 20 markah dengan linear programming. 20, 20. Ini 5, ini 8, ini 8, ini 7, ini 7. Sekejap kita nak kira. 5 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 40. 75 weh. Ini belum masuk hukum linear weh. Ini 75/100. Yang ini belum masuk linear law. Hukum linear belum. Senang. Ini belum masuk koordinat geometri. Koordinat geometri. Ini belum masuk statistik. Kertas 2 ini yang belum habis. Hukum linear, koordinat geometri dengan statistik yang belum diajar. Tapi dah 75 markah. Cukuplah kau hafal tiap-tiap hari. Buat apa nak belajar semua? Buat apa nak belajar semua? Ya, linear programming dengan pengatur cerai linear sama. Kan saya dah ajar, video pun dah ada. Itu. Markah rendah. Markah lulus Admaths 15 pun dah lulus. Maka fikir. Yang susah ialah A+. Dia 90 ke atas. Yang lain semua senang. Okey dah. Sekarang jangan target A+ ke apa-apa. Kau target tajuk yang diajar. Okey, itu saja untuk hari ini. Malam besok atau besok saya akan beritahu. Video ini akan dihantar. Siapa yang boleh kumpul semua paper 1 dalam satu video, paper 2 semua dalam satu video, saya belanja semua hidup. Sebab saya dah hantar kan? Semua video dah hantar. Semua video yang saya hantar tu kumpul dalam satu. Ini paper 1. Semua video tu dalam paper 2. Maka bagi dalam grup. Memang Tuhan akan sayang you selama-lamanya. Satu je video yang lari. Gradient function. Tak apa itu pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, itu saja. Cuba